Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, jumpa lagi. Untuk video kali ni saya nak kongsi sedikit daripada iPhone 11 saya yang terjatuh ni. Memang hardcore punya jatuh sampai jadi macam ni, pecah. Jadi saya akan buat DIY untuk buat tukaran back glass daripada iPhone 11 ni. Okey, saya boleh kongsikan. Okey, back glass yang saya order tu dah pun sampai. Jadi saya akan lihat kualiti dia dan akan tengok packaging dia macam mana. Apa yang ada dalam kotak ni. Okey, back glass ni saya order daripada satu marketplace lah dengan harga yang berpatutan. Jadi korang boleh tengok lah dalam mana-mana marketplace untuk dapatkan back glass ni. Okey, dalam package ni ada gum dan satu scraper macam bentuk macam pisau lah tapi lebih kepada scraper. Dan ini adalah back glass yang saya akan tukar tu secara DIY sendiri. Jadi tak perlulah kita hantar kat kedai. Jadi sebenarnya boleh DIY sendiri. Okey, jom. Saya boleh share bagaimana nak buat. Okey, kedudukan dia macam ni. Okey, mula-mula sekali dengan menggunakan scraper yang telah disediakan tu, kita akan mula buat satu operasi untuk membuang back glass yang dekat belakang ni. Jadi back glass ni kalau kata untuk keselamatan lebih baik pakai Google lah cermin mata yang plastik tu. Sebab back glass ni kalau kita buat proses yang macam ni dia akan melantun ke atas dan mungkin akan masuk dalam mata, memang agak membahayalah. Jadi faktor keselamatan tu kena tetap ada juga. Jadi untuk buang back glass ni kalau kata untuk di kawasan kamera dengan flash memang kena jaga-jaga sikit sebab kawasan tu memang agak sensitif. Jadi back glass yang dah pecah ni dekat kawasan yang lain tu kita hanya scraper sahaja. Jadi kalau kata kita tengok dekat mana-mana video yang ada tunjuk tentang untuk buang back glass dekat belakang ni yang dah rosak ni, dia akan menggunakan satu alat heating blower. Jadi macam saya ni, saya tak menggunakan heating blower tu. Jadi saya menggunakan direct terus dengan hanya menggunakan scraper yang diberi saja. Walaupun nampak mudah tapi tetap kena berhati-hati juga. Takut ada kesilapan yang lain pula. Jadi kos untuk pembaikan iPhone 11 ni memang agak mahal lah kos dia. Okey, saya boleh share juga berapa kos kalau kata kita hantar dekat kedai untuk buat pembaikan baik pulih back glass yang macam ni. Okey, saya ada juga survey lah beberapa kedai yang dekat kawasan tempat saya ni. Mungkin tempat korang ada harga lain. Lain-lain tempat, lain-lain harga. Jadi kos untuk pembaikan dekat kedai sana, kos yang macam ni lebih kurang 200 hingga ke 300 ringgit. Okey, berapa pula kos saya buat DIY macam ni dengan beli back glass sendiri dan pasang sendiri. Okey, korang boleh survey tengok dalam marketplace, korang boleh tengok berapa harga. Mungkin agak terkejut lah, hanya beberapa puluh ringgit sahaja. Jadi kalau kata kita boleh buat DIY sendiri yang macam ni, berapa banyak dah kita jimat. Dan daripada situ pun kita akan dapat satu pengetahuan. Jadi knowledge jugalah, kita boleh belajar untuk buat DIY sedikit-sedikit. Lama-lama kita akan jadi pandai. Okey, sekarang ni back glass yang dah pecah tu semuanya dah dibuang. Jadi sekarang ni untuk gam-gam ataupun glue yang lama tu yang masih melekat dekat belakang ni kena kikis lah perlahan-lahan. Memang kena buang, berhati-hati sedikit. Terutama sekali di bahagian tepi bingkai telefon tu. Sebab iPhone 11 ni dia adalah kategori yang kalis air. Okey, dah pun siap. Okey, sekarang saya tunjuk proses nak letak glue. Jadi letak glue ni ada mengikut daripada kawasan yang lama tu lah. Daripada urat-urat yang lama tu hanya ikut balik. Dan kalau boleh di bahagian tepi telefon ni memang kena glue bagi cantik-cantik. Sebab bahagian tepi ni lah yang menentukan telefon ni kalis air ataupun tidak. Takut nanti ada kebocoran pula. Harus berhati-hati
dan biar merata glue tu. Tapi awas, jangan sampai terkena kamera dan flash. Bahagian lain, okey, tak jadi masalah. Okey, sekarang letakkan back glass yang baru tu. Berhati-hati, biar center betul-betul. Okey, tekan biar kuat sedikit. Inilah akibatnya jika terletak terlalu banyak glue dekat bingkai telefon tu. Jadi glue ni akan terkeluar sedikit lah di bahagian bingkai tu. Jadi tidak jadi masalah. Hanya lapkan dan gosok-gosok dengan jari tu, dia akan hilang dan akan bersih. Mungkin akan ambil masa jugalah beberapa minit untuk glue tu melekat sepenuhnya. Satu idea kreatif dan boleh juga diguna pakai untuk melekatkan back glass kat belakang tu dengan lebih cantik lagi. Saya gunakan gelang getah. Okey, saya biarkan dulu biar gam tu kering dengan sendirinya. Okey, 30 minit sudah pun berlalu. Saya nak tengok hasil dia macam mana. Memang tak sabar jugalah nak tengok hasil daripada DIY sendiri. Jadi nampak macam baru. Okey, lapkan sedikit. Memang terbaik. Dengan DIY sendiri, kita akan dapat banyak jimat dah. Okey, hasil pun memang terbaik. Macam baru lah. Saya tengok macam baru lah. Memang berpuas hati. Okey, saya boleh share juga di sini. Sebenarnya glue yang diletakkan tadi itu adalah daripada glue yang cepat mengering. Jadi kalau kata korang letak glue masa sebelum nak pasang back glass ni, sekiranya boleh, korang kena buat dengan agak cepat sedikit lah sebelum glue tu mengeras. Jadi sekarang ni saya dah dapat satu hasil yang betul-betul memang terbaik. Okey, semoga bermanfaat video ni untuk korang dekat luar sana. Sekiranya ada kes yang macam saya ni, korang boleh buat DIY sendiri untuk tukar back glass yang dekat belakang ni. Okey, saya test kamera, saya test telefon, memang tak ada masalah. Okey, bagi untuk mengelakkan back glass yang dekat belakang ni pecah lagi sekali, saya ada belilah untuk cover telefon ni yang dekat belakang ni. Cover ni special sikit. Cover ni boleh cas telefon tanpa wire. Hanya letak saja. Ada idea, ada komen, korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Semoga kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.